Assalamualaikum, selamat pagi sahabat, rakan-rakan semua. Semoga pagi ini hari Ahad dalam keadaan sihat walafiat semua. Dipermudahkan segala urusan. Sahabat, rakan-rakan, hari ini menu warung roti Kelantan untuk sarapan pagi. Kita buat cucur udan. Ni cucur udan. Cucur udan, udan tidur seekor ni. Udan duk tidur seekor ni. Cucur udan. RM1 satu, RM1 satu. Mana yang nak rasa cucur udan warung roti Kelantan boleh datang. Kuah kacang, kuah kacang. Kuah kacang. Yang ni yang dah siap cucur udan. Ni. Kuah kacang. Lepas tu kita ada roti canai. Kita ada roti canai, capati. Kita ada penga kelapa. Lepas tu kita ada nasi kerabu. Kita ada nasi lemak, nasi kerabu biru, lauk ikan goreng, ayam goreng, nasi kerabu, ayam goreng. Kalau nasi kerabu ayam goreng RM6, ikan RM3, nasi dagam. Special ini nasi dagam. Nasi dagam, lauk kari ikan tongko. Ikan tongko. Kita ada laksam. Kita ada laksam kuah lemak. Kuah lemak laksam Kelantan. Kita ada bihun goreng. Bihun goreng. Kita ada ni cucur udan. Ni RM1 satu cucur udan. Ni kuah kacang. Kuah kacang. Mana sahabat-sahabat, rakan-rakan yang nak sarapan pagi boleh datang warung roti Kelantan, Jalan Anwar Musa 1. Dekat dengan Taman Mewah, Taman Palma, Taman Panlima, semua dekat. Okey, ini customer regular. Okey, Ban. Okey, terbaik. Sahabat. Kita buka daripada 6.30 pagi sampai 12 tengah hari. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, hari ni cuti, hari Ahad. Mana yang nak sarapan pagi boleh datang warung roti Kelantan, Jalan Anwar Musa 1. Ia dekat dengan pasar Taman Mewah, Taman Palma, Taman Yayasan pun dekat, Taman Panlima, Kemuntin pun dekat. Sahabat-sahabat yang baru sampai Taiping, yang ada di Selangor ke di Melaka ke, yang bercuti di Taiping hari ni, boleh datang warung roti Kelantan, Jalan Anwar Musa 1, dekat dengan Taman Mewah. Semoga apa yang kami sediakan, menu-menu sarapan, boleh kena dengan selera ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak. Okey, itu saja perkongsian saya pagi ni. Kalau nak datang sarapan pagi, boleh datang warung roti Kelantan. Okey, terbaik sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu. Terbaik. Ni penebar roti canai tersohor di Taipei keantin dunia ni. Keantin sedunia, Abdul Wahab. Masih singgah lagi ni. Pian tepi. Mau jual.
Ni cucuk udan cucuk udan. Ni. Cuba boleh juga ni. Ni. Orang kita ni cuba boleh juga ni. Semua boleh ni. Ni tak boleh. Ni dah ada ampunnya ni. Dah. Okey, itu saja sahabat. Assalamualaikum.